Ekonomi madani apakah benda ni ya? Pagi ni saya nak cerita sikit berkenaan kenapa saya lihat Rafizi pun nak cabut daripada Kementerian Ekonomi itu tuan-tuan. Dan sementara Nurul Izzah duk jerit sandwich. Tak apakah benda sandwich tuan-tuan. So hari ni hutang negara telah melebihi paras yang ditetapkan undang-undang, iaitu 65%. So kita ada statutory debt limit, iaitu had hutang yang boleh diambil oleh kerajaan, iaitu 65% daripada saiz ekonomi atau keluaran dalam negara kasar KDNK ataupun GDP, Gross Domestic Product. So hari ini hutang kita dah lebih daripada itu, iaitu 65.5%, tuan-tuan. Iaitu 1.296 trilion tak salah saya. So, masa saya dalam kerajaan dulu, masa zaman Datuk Najib, kita cuba kurangkan hutang. So, zaman itu hutang kita daripada 54% jatuh pada 50%, dan pada akhir pemerintahan Datuk Najib, saya pun ada dalam kerajaan pada ketika itu kat bangunan belakang ni, tuan-tuan. Saya bantu dia daripada segi dasar polisi pada ketika itu. Hutang kita at the end of 2018 was at 48% atau 48% pada 686 bilion. Dan kemudian tukar kerajaan. Lepas tu pada zaman Perikatan Nasional memang hutang ini telah melonjak ke 60% lah. Tapi ini kita faham sebab apa? Sebab masa tu zaman COVID. Masa zaman COVID memang negara satu dunia ni, negara-negara tak ada hasil, so dia terpaksa pinjam duit lah, itu kita faham. Tapi lepas zaman COVID, maka hutang di negara-negara lain ini mereka turunkan lah, telah turun. Dan kita pun patutnya turunkan hutang lah, balik kepada normalized punya figure, iaitu around 50% ke apa. At least below statutory limit lah. Daripada 60% tu, dulu 50%, turun kepada 48% zaman kita. Lepas itu naik 60%, kita faham zaman COVID. Tapi sekarang ini dah sampai 65.5%. 2 tahun ke belakang ini naik lebih 60%. 60, tak salah saya 64%. Lepas tu 64% lebih kurang macam tu. Kalau nak yang detail punya boleh pergi pada Jabatan Perangkaan. Dan hari ini naik sampai 65.5%, 1.296 trilion. So kerajaan hari ini mereka naikkan cukai, pada masa yang sama mereka naikkan hutang, tuan-tuan. So yang dulu dia jerit-jeritkan hutang negara itu, tiba-tiba dia buat daripada berbanding dengan zaman kita dulu, dia tambah hutang sampai 2 kali ganda hutang sekarang ni. Banding 686 bilion dulu sampai sekarang 1.296 trilion ataupun 1,296 bilion, tuan-tuan. Dan mereka ada perancangan nak naikkan lagi harga minyak ini. Ini akan membuatkan harga barangan semua akan jadi naik. Dan sebab juga mereka tak kompeten, atau Perdana Menteri atau Menteri Kewangan ke macam ini, saya tengok struggle untuk negotiate dengan Sarawak berkenaan isu Petros ini. Ini akan memberi kesan negatif kepada pendapatan kerajaan. Dahlah kita berhutang banyak, tuan-tuan. Lepas itu kita ataupun kerajaan kita ataupun pemimpin dalam kerajaan persekutuan hari ini, Menteri Kewangan ke, tak boleh nak negotiate dengan Sarawak atau tak pandai nak negotiate, maka pendapatan kerajaan akan berkurang daripada segi itu, daripada dividen Petronas dan sebagainya. Dan kita yang akan menanggung ini. So mereka naikkan hutang, kita kena bayar lebih hutang ini, 2 kali ganda hutang berbanding zaman kita dulu. Dan sekarang ni pula pendapatan kerajaan berkurang. So mereka ada perancangan untuk kurangkan subsidi lagi. So kos semakin naik, hutang semakin bertambah. So ekonomi madani apakah benda ni